Kalau pencuri masuk dalam rumah, ini benda yang kita perlu buat. Pertama, jangan terus berlawan dengan pencuri. Kunci pintu dan hadang dengan segala perabot yang ada. Letak perabot yang banyak di hadapan pintu. Lepas tu cari batang penyapu dan letak dekat tombol pintu. Semakin banyak perabot, semakin besar peluang pencuri tidak masuk dalam bilik. Kalau boleh, cuba keluar ikut tingkap. Jika tak boleh, cari tempat selamat ni, macam tandas. Lepas dah masuk tempat yang selamat, cuba hubungi polis dan bagi tahu ada pencuri dalam rumah. Berikan alamat rumah pada polis dan jangan tutup telefon tu. Seterusnya, cuba perhatikan gerak-geri pencuri. 9 daripada 10 perompak menyangka yang rumah mereka rompak itu kosong. Dalam masa yang sama, cuba mengenal pasti sama ada pencuri ni nak sakitkan korang ataupun hanya nak curi barang. Kalau korang dengar dia asyik buka pintu, maksudnya dia tengah mencari korang. Tapi jika korang dengar pencuri hanya menggeledah laci, dia hanya nak mencuri itu. Apa yang telah terjadi, pakar mengatakan bahawa jangan kita menghadapi pencuri bersendirian. Tetaplah bersembunyi dan tunggu pihak polis. Kecuali kalau korang dalam bahaya dan terpaksa menyelamatkan diri korang. Jangan call aku. Hikmat, kau nampak kunci kereta aku tak? Hilang ni. Engkau rupanya. Berapa banyak gigitan untuk makan burger? Kalau ada yang jumpa aku, dia akan masuk penjara. 1, 2, 3. Let's go. Aku dah berlatih ni setiap hari. Aku boleh buat. 1. Wow. 2. Sedap sangat. Sini aku tunjuk cara makan yang sebenar. 1, 2, 3, 4. Aku akan makan burger ni dengan satu suapan je. Hikmat, kau dah nak dekat 3 juta subscriber tau. Okay guys, make sure korang subscribe tau. Okay, sekarang waktunya kita serius. 3, 2, 1. Cikgu, saya nak minta izin balik cikgu. Dah, tak ada. Bukan waktunya balik sekarang ni. Saya ada masalah keluarga. Oh, ya. Boleh. Kenapa Ehsan ni? Cikgu, saya pun nak balik cikgu. Tak boleh. Perut saya sakit cikgu, makan shawarma semalam. Mana boleh balik? Biarkan je perut kau sakit. A few moments later. Hello cikgu. Faris, kau kat mana ni? Dah 5 bulan kau tak datang sekolah ni. Ya cikgu, lupa nak beritahu. Ada masalah keluarga. Oh, ya. Tak apa. 1,000 years later. Kau ni mengorek-ngorek awet kat kelas. Kau ingat kau smart ke? Bukan saya cikgu. Tak payah tipu lah. Ni, aku ada bukti ni dalam telefon aku ni. Mana ada cikgu, semalam kan saya tak datang. Ada masalah keluarga. Kalau macam tu, bukan awak lah yang buat. Ayah, adik nak pergi keluar main dulu ya. Astagfirullah. Dalam fikiran kau nak main je Adik kan ada kerja kumpulan. Ya. Okey. Ush, adik boleh pula keluar. Ayah, abang pun nak main kat luar ayah. Tak boleh. Tapi abang nak melawat kawan abang, dia sakit aksiden semalam. Biar je lah. Pandai-pandai lah keluarga dia jaga dia. Kau tak payah nak sibuk Ayah. Ya ayah. Hello. Hello adik. Kau dekat mana ni? Dah sebulan kau tak balik rumah. Tak ya. Ni adik ada kerja kumpulan. Oh, okey. Tak apa. Kau tu budak kecil lagi. Jangan nak acah-acah couple sangat. Mana ada? Adik mana ada awet? Oh, kau masih nak tipu ya? Ni. Ayah ada bukti ni kau berdating dekat kafe. Tak ada lah. Adik duduk rumah Kamal daripada hari tu. Kan ada kerja kumpulan. Oh ya, buktinya palsu. Boleh ke kau buat warna yang betul? Okey, buat warna purple. Senang sangat tu. Kita campurkan warna kuning, lepas tu dengan warna biru. Lepas tu kita gosok. Kan jadi? Ehsan, tu warna hijau lah. Apa benda ni weh? Yelah, aku lupa. Aku tak habis sekolah dulu. Okey Akif, giliran kau. Buat warna purple. Aku ambil yang ni dengan yang ni. Betul kan aku buat? Itu orange. Sorry lah, aku butuh warna. Okey pencuri, sekarang buat warna purple. Okey, aku pilih hitam dengan pink jadi Blackpink. Woi, itu warna hitam lah pencuri. Apa kau buat ni? Aku gagal. Dah, pergi masuk kelas pemulihan. Okey, Hikmat Spida, buat warna ungu. Oh, warna ungu. Okey, aku pilih warna biru dengan warna pink. Kalau aku berjaya ni, korang kena subscribe tau. Okey, jom kita tengok. Ya!
Subscribe. Adik, cita-cita kamu nanti nak jadi apa? Adik nak jadi doktor, ayah. Apa alasan kamu nak jadi doktor? Adik nak sembuhkan semua orang yang sakit kat dunia ni. Wah, mulia juga cita-cita kau ni adik. Nah adik, ni baju doktor dapat datang untuk kamu. Terima kasih, ayah. Kalau abang cita-citanya apa? Abang nak jadi penyanyi, ayah. Alasan kamu nak jadi penyanyi kenapa bang? Abang nak hiburkan semua orang dengan suara abang. Ha, yelah, ni speaker untuk kamu. Wah, bestnya ayah dapat speaker. Wah, ada lampu. Ada yang tertinggal. Ni gelas plastik untuk kamu. Loh, kenapa ayah bagi gelas plastik? Kau nak menghiburkan orang kan? Alang-alang kau minta lah sedekah sekali, baru kau dapat duit. Alah ayah, takkanlah suara sedap macam Iqmal dapat macam tu je. Dengar suara Iqmal ni. Di villa indah ini pernah menjadi saksi tamasya yang gemilang. Okey murid-murid, hari ni kita akan belajar tentang Iqmal, kau kenapa mengelamun ni? Mak saya dekat hospital. Ayah saya pula dekat balai polis, cikgu. Dah lah, daripada kau asyik mengelamun, kau tak fokus belajar. Kau kemas beg, balik. Hah? Betul ke cikgu? Saya boleh balik ke ni? Okey. Saya balik sekarang ya, cikgu. Hati-hati ya Iqmal, kau kena sabar. Ini ujian untuk kau. Ehsan, kau kan kabar Iqmal? Ya, cikgu. Apa cerita sebenarnya ni? Ayah dia sampai dekat balai polis, mak dia pula masuk hospital. Kan ibu dia doktor, cikgu. Lepas tu ayah dia pula memang polis. Allah Akbar. Kau panggil balik Iqmal sekarang. Masuk. Ehsan! Abang, dah malam ni siapkan kerja sekolah. Gosok baju sekolah untuk esok. Jangan main je. Dah hafal tapi tak buat. Adik, budak-budak tak boleh tidur lewat. Esok sekolah. Jangan main-mainan je. Jom tidur sekarang. 1, 2, 3. Dasar anak-anak nakal. Ni bos, disebabkan tutup hotspot semalam. Hampir mati saya bos. Okey dah, kita tamatkan riwayat dia sekarang. Ai. Sabar bos. Kita ambil phone dia dulu. Jangan handphone aku. Sekarang tak ada orang yang boleh tolong kau. Jom, kita hentam dia sekarang. Apa weh je pun. Bos, itu pasti bukan tepuai sembarangan tu bos. Dia dah pernah kena. Iqmal, kenapa kau pecahkan tepuai mama? Tu kan bos. Mama, dia orang ni mama. Ya! Tengok bos, kan kita dah kena. Keluarga apa ni? Adik, bantu mama adik. Ya, kenapa mama? Habislah kita kalau macam ni. Lemparan khatulistiwa. Okey, kau pula. Lemparan cahaya Halilintar. Lemparan kini Kumantaro PMX Baronado. Aduh, sakit. Aduh. Ayah! Adik, kau kat mana? Adik kat sini, ayah! Oh, adik. Macam mana kau boleh ada dalam telefon ni? Boleh lah, ayah. Adik boleh tiup lilin ni daripada phone je. Percaya tak? Kau ni ayah mana percaya? Tengok ni Ush, boleh Lilin kedua. Wah. Lilin terakhir. Wah, hebat sangat adik. Subscribe kalau korang nak tahu caranya. Dan tengah sakit kita bagi minum air Coca-Cola dulu. Tapi sebenarnya ini bukan Coca-Cola tapi ubat supaya Ehsan sembuh. Kenapa tak sedap ni? Rupanya korang bagi aku ubat. Apa benda ni? Aduh, sekarang gagal bagi dia ubat. Ayah, kita kena letak obat dekat sosis Ehsan sekarang ni, ayah. Ini ubatnya kita masukkan je dalam sosis. Ehsan, ni sosis untuk kau. Wah, sosis. Makan tau Ehsan. Alah, tapi Ehsan sedar ada ubat dalam tu. Iqmal, ayah ada idea. Anak-anak, jom kita main game. Siapa yang dapat dulu dia punya. Okey, jom. Mangkuk pertama dibuka. Yeay, aku dapat Pocky. Sekarang mangkuk kedua. Yeay, aku dapat 2 coklat. Sekarang mangkuk ketiga. Aku dapat mangkuk ketiga. Nak cepat-cepat minum lah. Yes, Ehsan tak sedap. Kenapa badan aku dah tak sakit ni? Aku dah sihat. Kamu kalau nak main, jangan kat tengah-tengah ni. Dah tepi.
Kenapa ayah macam tu dengan adik? Ya Allah, rumah dah bersepah macam ni, kau tak nak kemaskan lagi? Abang, kau kemas sekarang. Kau jangan nak asyik main je kerja kau. Ayah, Iqmal tengah betulkan telefon ibu ni ayah. Elektrik-kom. Cepat bersihkan, jangan asyik nak melawan je kerja kau. Yelah ayah. Ya Allah, katil ni bersepah sangat. Ibu! Iya, kenapa ayah? Kenapa bilik ni tak kemas? Kemas sendirilah ayah. Ibu busy tengah masak. Kau ni asyik masak je. Sedap sangat ke masakan kau ni? Ayah ni kenapa marah-marah je kerja. Apa yang tak kena? Berani marah-marah dengan ibu Tak, ayah marah sebab Ronaldo tak lepas Piala Dunia. Kalau Ronaldo tak masuk Piala Dunia, kenapa ayah marah semua orang? Sekarang ayah cuci pinggan. Maaf ibu, maaf. Aduh, cepatlah Ehsan. Mata aku dah sakit ni Ehsan. Ya, sabarlah Iqmal. Aku buka dulu penutupnya ni. Sini, buka mata kau. Kenapa mata aku tak boleh buka ni Ehsan? Efek ubatnya tu. Aku salah Iqmal. Salah apa Ehsan? Yang aku titiskan tu gam gajah. Ehsan! Ni saya hadiah untuk kau. Apa benda tu? Macam kau buat tu? Apa benda tu? Duit. Ni kau ambil semua ni ambil semua. Aduh, ambil semua patung tu. Aku tak perlukan lah. Yelah. Ush, jahat sangat Iqmal ni. Aduh, Iqmal lupa dekat patung tu ada. Iqmal nak letak duit dekat patung ni lah. Mesti selamat. Tak ada orang nampak. Kena kejar Ehsan ni. Ehsan, kau kena sabar ya. Ya, tak apalah. Ehsan okey je. Ehsan tunggu. Kau nak apa lagi Iqmal? Iqmal nak ambil anak patung tu ayah. Duit Iqmal ada dalam tu. Kan kau dah bagi dekat Ehsan, mana boleh minta balik? Ayah, tapi kan ada duit Iqmal kat situ. Ayah tak peduli. Dah Ehsan, jom ikut ayah. Ayah, kenapa buat Iqmal begini? Ehsan tengah mandi. Lepas tu kesejukan. Ehsan jerit-jerit. Bisingnya kau ni. Airnya sejuk sangat. Ya dah lah, mandi kat luar biar tak sejuk. Akhirnya Ehsan mandi kat luar. Lepas dia siram. Kau ni kenapa lagi Ehsan? Airnya masih sejuk. Sudah, tak payah mandi. Akhirnya Ehsan merajuk. Lepas tu tak nak mandi. Ternyata Iqmal ngeprank. Airnya diletakkan ais batu. Iqmal Speeda, aku nak beli Chocopai ni boleh? Kamu dah subscribe ke belum? Belum lagi. Okey, tak apalah. Subscribe dulu, nanti Iqmal Speeda belikan. Dah di like dan di subscribe ni. Dah subscribe ni Iqmal Speeda. Okey dah, kalau macam tu, ni coklat ni untuk kamu. Iqmal Speeda, aku pun nak coklat juga. Kamu dah subscribe ke belum? Dah Iqmal Speeda, ni buktinya. Okey, kalau macam tu, ambil je sebanyak mana yang kamu nak. Wah, bestnya. Terima kasih Iqmal Speeda. Subscribe kalau korang semua nak makanan jajan. Abang, adik, siapa yang makan coklat ayah ni? Dia ayah, dia. Adik yang makan ayah. Korang berdua, cepat mengaku. Bukan adik ayah. Bukan abang juga ayah. Abang dari tadi duduk sini main pistol. Nasib baik korang tak makan. Sebabnya coklat ni dah basi. Coklat je dah basi, dia racun. Abang kenapa? Jangan. Kalaulah abang tak makan coklat tu tadi, mesti abang boleh makan snack ni dengan ayah sama-sama. Terima kasih ya ayah. Abang masih boleh makan snack ni lagi walaupun dah mati. Biar betul. Dah meninggal pun boleh makan snack lagi. Tamak betul kau ni abang.